Butung kita boleh tok laki perumah. Tok laki hamba tak jalan mana juru. Sejip tak pergi, kedap tak pergi. Dia bubuh juru tok laki dia gitu. Tolu. Siapa dia kata ke dia? Habis ada sial ke orang sebelah rumah tu duk. Tak ada nak manja anak bini dia. Bapa? Tengok tu. Pukul 5.30 bunyi dah start motosikal pun pergi masjid, pas kelip-kelip kat pun pakai-pakai baju pergi kerja. Lepas tu kelip zuhur, metang makan nasi gapo begini gak pas pergi kerja pula. Pas kelip asar, pas asar ada lah metang gapo gini tengok orang bang ngaji ngorik, tengok pergi ngorik dah pula. Kelip pukul 10 anak tidur dah. Sial kau bini dia, anak dia dah tak ada nak bermanja, bermesra. Dan kamu hiaskan segala rumah kamu, dan kamu runtuhkan akan rumahku. Nampak? Rumahmu hias comel lah. Hias rumah lagu lain. Hias masjid lagu lain. Hias masjid dengan program-program. Cuba kata tadi, sibuk semua masjid ni. Baru ni sambut merdeka, buat program seluruh anak kampung, anjuran masjid. Lepas tu hari ni satu Malaysia pula buat program pula. Masjid pada Pak Ahmad bermula daripada 1 Rabiul Awal sampai ke 30 Rabiul Awal. Tiap-tiap malam lepas syak tu imam umumkan berakhir dengan selawat. Dan akan diadakan 12 Rabiul Awal ini 1001 pertandingan. Nak ya. Dan malam tu dia panggil penceramah yang hebat 2-3 orang. Disusun daripada pagi lagi berarut nak yakwi. Masjid pada Pak Ahmad tu. Nak tahu kat kampung apa begini. Dan semua agensi terlibat. Disusun ngatur siapa gitu. Pung habis Rabiul Awal ke dia pula. Baru ni buat surau sampai 40 kawah. Tanding ke surau. Riuh semacam nampak tepi jalan besar tu, nampak masjid tu. Nak ayat. Ni orang maksud dia nya, artinya kita meninggikan, bukan meruntuhkan. Meruntuhkan bukan ambil kereta sodok mai sodok dak. Senyap pekubu. Nak ayat. Kalau buat ceramah majlis rasul ngori isu supaya malam ni biasa. Orang Batam Merbah ni kena berlagu. Pegas panduk Rasulullah ikutan kita. Rasulullah suruh semaya jemaah kita pegang. Pegang sajalah, lepas tu Zuhur kelip. Tokoh Maulidi Rasul, tokoh Maulidi Rasul Perikat Masjid mungkin Batam Merbah. Tentulah orang akan berasa gah masjid bagi pengiktirafan pada dia sebagai anak mungkin, sebagai tokoh Maulid Rasul. Nampak? 1001 macam boleh buat. Nak suruh biar nampak masjid ni sibuk semacam. Bila anak-anak mari melukis, masjid pada Pak Ahmad tu dia panggil budak-budak melukis. Budak mesti tu main ngamuk. Dia pagar gitu, mak tak boleh tolong. Tapi mak tak rajin main masjid pun mari pasal anak nak main nukih. Oh, sini masjidnya. Ingat kau bala raya. Tidak keterlaluan kalau saya katakan di kalangan muslimat kita ni ada yang tidak pernah jijak kaki di masjid Masjid Batam Merbah. Nak ayat. Duduk di Batam Merbah tapi tak pernah jijak pun masjid Batam Merbah. Bapa kita tak erat dia mari. Hak kita duk nampak semaya jemaah aja. Sekarang kita kena promosikan, kita kena jual masjid Batam Merbah ni kepada anak murid kita dengan program-program yang menarik biar dia mari. Dari mata turun ke hati.
Mari tengok dulu. Oh, comel masjid kita. Pas mesra pulak. Amak, duduk mana? Duduk Batam Abang. Sakit. Mesra. Dia pun klik kecek rumah dia. Baik-baik dah abahmu orang masjid tadi. Nak ya begitu. Kita malu nak makan, kita tak aje mari ke. Dia tolong ambil nak ya we. Dia kata makanlah, makan. Ambo peromo selalu. Nampak? Kita kena jual masjid kita ni nak ya we tuan-tuan. Biar orang merasa ni dia masjid. Jadi sebab itulah pengalaman yang ada pada Cik Zainal, kutip dah sebanyak-banyak mungkin. Sehingga dia panggil ke dia. Dia panggil bombo. Mari buat demonstrasi di masjid. Nak ajar kau ibu-ibu masuk tu, takut tengah masuk terbakar. Bombo mari ajar. Hubungi antara bombo dengan masjid. Hubungi antara JPJ dengan masjid. JPJ mari ceramah, JPJ atas masjid. Tentu JPJ akan kecek. Molek. Dia cakap nak samai orang atas masjid ke. Pung bila jumpa dengan Atuk Imeh. Atuk Imeh tu kurang-kurang dia lepas kalau rotek mampu. Hubungi kita tu nak yakwi. Hubungi kita tu. Gapo dia lagi agensi-agensi yang kita berasa boleh membantu AADK dan ebo-ebo semua sekali. Whatever. Baru kita nampak fungsi masjid ni cukup meluas. Nak yakwi. Kami dulu tuan-tuan, kebetulan di asrama sekolah menengah Ciku 2 tu ada anak-anak orang asli. Anak orang asli di asrama. Bila kami buat program malam ceramah Majlis Rasul, kita suruh cikgu-cikgu bawa juga budak-budak asli tu pergi dengan katik ceramah. Kita sedia satu kemah untuk dia. Congok duk dia pun. Bunyi orang selawat dia pun. Nak ya. Dia nak mari makan ya. Nak suruh biar dia berasa Islam lagu ni rupanya. Lagu ni Islam. Lepas tu dia makan pula kita ajar dah. Supaya layan molek dia ni. Layan molek dia. Biar kita tunjuk ke akhlak Islam ni lagu ni. Tak kira dia mau tidak Islam pun tak apa. Tapi Islam lagu tu. Nah ya. Mungkin sebab musabab dengan keadaan lagu tu, Allah Ta'ala campur taufik hidayah, dia pun berasa nak masuk Islam. Nah ya. Dan dia kata lagi, dan kamu jinak akan rumah kamu, dan kamu liar akan rumahku. Rumahmu jinak. Gigi jalan pun klik domo. Gigi rata klik domo. Cuti 3 hari 3 malam duduk domo. Jinak na domo. Domo aku liar. Dekat pitah. Dekat pitah. Luah pitu. Guk tak masuk. Padahal rumah dia tu pitu ceteteh. Kejap-kejap masuk. Kejap-kejap jinak menang. Rumah aku nak ayat kita. Nak kata tak ada upah. Ada upah tu pitu tu. Rumahmu jinak sungguh. Cuti 3 hari sewaktu pun tak mari masjid. Nampak tuan-tuan? Siapa bini kata ke dia butong kita boleh tok laki. Perumah. Tok laki hamba tak jalan mana jauh. Sejip tak pergi, kedap tak pergi. Dia bubuh juru tok laki dia gitu. Tolu. Siapa dia kata ke dia? Habis ada sial ke orang sebelah rumah tu duk. Tak ada nak manja anak bini dia. Bapa? Tengok tu. Pukul 5.30 bunyi dah start motosikal pun pergi masjid. Pas kelik-kelik kat pun pakai-pakai baju pergi kerja. Lepas tu kelik Zuhur, metang makan nasi gapo begini gak pergi kerja pula. Pas kelik asar. Bahasa ada lah mata apa gini tengok orang ngaji ngorik tengok pergi ngorik dah pula. Kelik pukul 10 anak tidur dah. Sial kau bini dia anak dia dah tak ada nak bermanja bermesra. Hak alik ni pula kata ke lelaki dia sial khabar dak orang sebelah rumah.
kena mati dengan lagu tu gak nyanyo lah. Sejik tak pergi Zuhur, tak pergi Asar, tak pergi. Dia pergi sial dua tu. Oh, nak sial. Sial duk main dengan bini dia ya. Ha. Bini pula kata beruntung boleh tok laki lagu tu. 4 kali 2, 2 kali 4 nak gitu. Allahu Rabbi ya Karim.